Guys, perasan tak? Harga emas sekarang makin lama makin mahal. Rugi tak beli dulu. Kalau tak, sekarang mesti dah untung gila. Tapi pernah tak korang terfikir, simpan emas banyak-banyak ni kena bayar zakat ke tak sebenarnya? Ramai orang tak perasan benda ni. Padahal penting dan wajib, terutamanya umat Islam. Jom kita explain. Zakat emas ni adalah zakat yang dikenakan ke atas emas yang kita miliki, sama ada dalam bentuk perhiasan, jongkong ataupun shilling. So, bila wajib sebenarnya bayar zakat emas ni? Bila jumlah emas yang korang simpan tu dah cukup nisab, lebih kurang 85 gram emas dan dah disimpan cukup setahun. Kalau dah cukup syarat-syarat tu, korang dah wajib keluarkan 2.5% daripada jumlah emas sebagai zakat. Bukan tu saja, dari segi cukai, yang bestnya zakat emas ni sama je konsep dengan zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat fitrah, di mana dengan bayar zakat emas ni boleh tolak 100% daripada cukai yang korang kena bayar. Best kan? So, siapa yang dah lama simpan emas ataupun baru nak jinak-jinak dengan emas ni, cuba komen sikit pendapat korang. Dan jangan lupa follow kami, Angelus Pakar Cukai. Ingat cukai, ingat Angelus.